dipanggil syirik. Syirik arti sekutu, khafi yang sembunyi. Nah, kerana tidak ada pada zahir. Contoh, pada zahir sembahyang, pada zahir berzikir, baca Al-Quran, zikir, sebut bagai-bagai nama Allah. Itu zahir, lidah. La ilaha illallah, itu zahir lidah. Baca Al-Quran, zahir. Sembahyang sunat itu dan ini zahir, kan? Tetapi hati kerana siapakah? Hati kerana siapakah? Kadang-kadang kalau kita sembahyang seorang diri biasa, bila ada orang lain dia perhati tengok, mula panjang 5 minit serakaat. 15 minit 4 rakaat. Kerana ada dia perhati dia. Tapi kalau seorang 5 minit selesai 4 rakaat. Ini apa kerana apa itu? Ini paling kata ni ada nak menunjuk-nunjuk. Itu Allah Ta'ala sifat yura'unanna. Itu sifat siapa asalnya? Bukan sifat orang mukmin asli itu. Itu sifat orang munafikin, bukan. Kita orang mukmin zahiran wa batinan. Ada orang munafikin mukminun zahiran la batinan. Zahir saja dia nasyhadu innaka la rasulullah. Lidah dia tu. Tapi Allah mendustakan, wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun. Kita dengar okeylah, kan? Sungguhnya kita agak meminta begitu, asyhadu alla ilaha illallah, ya nashhadu innaka la rasulullah. Tengok taukid banyak dah. Sungguhnya taukid bukan main dah. Innaka la rasulullah. Allah mendustakan, Allah bagi bohong. Sesungguhnya orang munafik sungguh bohong. Bohong macam mana dia ucap tak betul ke dengan wakil? Betul. Tapi niat dia lain. Niat dia hanya supaya jaga diri dia terselamat. Itu je. Harta dia tu diselamatkan. Itu saja niat dia. Bukan hanya kerana Allah, bukan hanya kerana Rasul, keredaan Allah dan Rasul, tidak. Dia panggil bab batin. Maka kita nampak tak niat? Niat kita tak nampak. Itu panggil khafi. Ada panggil ria tu khafi. Maka tak kala dia kerana lain pada Allah, seolah-olah menduakan Allah. Seolah-olah Allah Maha Esa, hanya lillah ta'ala, ay wali ghairihi. Takkan kita iyyaka na'budu, akan kau sahajalah. Dia panggil taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidul hasra. Iyyaka, akan kau jalah, la ghairaka na'budu, kami sembah. Tiba-tiba rupa sembah Allah, hati kerana lain, tu sulit. Adapun kalau sembah lain pada Allah, tu syirik jali. Orang sembah api, sembah matahari, sembah pantun dan lain-lain, dia panggil syirik jali. Yalah, ni dak sembah Allah, hati kerana lain, dia panggil khafi. Haram kita orang Islam, kan? Wajib kita usaha semoga-moga syirik itu tadi dilenyapkan dengan beri taufik oleh Allah. Jadilah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Adakah lagi wa ala taati. Dan pula dia doa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Afaf? Apa afaf? Baik hati. Orang petani panggil apa baik hati? Orang petani panggil berjuruh. Orang petani panggil itu. Afaf, bila orang ada sifat apa, panggilnya afif. Ada tak nama afifillah. Kalau perempuan afifah, perempuan yang baik hatinya. Lelaki afif, lelaki yang baik hatinya. Kan kita selalu minta dengan Allah juga. Dan juga kita minta dengan Allah, selalu kita bawa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bila jadi imam, kita nak umumkan Allahumma a'inna, ya Allah tolonglah kami atas menyebutkan kau, ala zikrika, atas mengingatkan kau, supaya aku tu selalu boleh ingatkan kau, supaya aku ni boleh sebut kau dengan mudah je. Tolonglah. Tengok ni kata bukan semata kita beriman, tak pun bukan semata kita, kan? Berapa banyak yang beriman belum solat, yang beriman tak suka berzikir, berapa banyak. Kerana inilah pertolongan tidak tolong dari Allah. Lalu tu kita minta Allahumma a'inna ala zikrika, ya Allah
tolonglah kan kami ni dengan menyebut dan dengan mengingatkan kau. Wa syukrika, dan di atas kami boleh terima kasih ke engkau Allah. Tolonglah. Tengok, kita nak terima kasih ke dia, minta tolong dengan dia. Beri hidayah pada kita. Kita nak sebut dia, minta tolong dengan dia, boleh kita sebut dia. Ni kata kita ni tak ada apa-apa. Kan? Tak taufik daripada dia. Wa husni ibadatik, dan tolonglah kau kan kami atas elok ibadat kami ke engkau. Tengok. Tu secara hakikatan begitu. Sebab tu orang arif dia tidak pandang kepada amalan, dia tidak pandang kepada perbuatan, sebab semua dari Allah. Mana kitanya? Bila dia tak pandang situ, selamat dia daripada riya, selamat dia daripada ujub dan lain-lain, takabur. Kita ni buat kita pandang, bila kita amal, kita rasa kata kita amal. Itu nak jadi penyakit bagi kita. Jika kita tak terasa tu hak kita, maka tak ada lah. Kita nak mengaku-akui tak ada. Hanya dia boleh solat, boleh zikir, ibadat. Dia ingat minnah kurniaan dari Allah, bukan semata kita. Kita milik harta banyak, hakikat hak siapa? Kita rasa macam mana? Takkan rasa kita hak kita sungguh? Tak kita rasa gitu? Cuba kita kata, ialah segi syariat milik punya kita. Sah kita nak jual, nak buat pertukaran, nak jual, nak hebah kepada siapa, sah pada syarak. Undang-undang pun sah. Itu dinisbah pada kita. Tapi dari segi cara hakikat, hak siapa? Itu senantiasa ingat kita hak Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan setengah daripada barang yang kami telah kurniakan kamu. Tu kata kami berikan kamu. Sampai hak kami berikan kamu itulah dia nak ambil, dia nak mengekat, terserah pada dia. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Sesungguhnya bagi Allah barang yang ia ambil, barang yang ia beri. Beri, ambil hak dia. Ambil tu bagi orang sampai kan. Bila kehilangnya, alhamdulillah. Dapat nikmat, alhamdulillah. Kehilangan, alhamdulillah. Dalam nikmat semua bagi orang tu. Kita ketika kita dapat banyak, alhamdulillah, penuh mulut. Bila berlaku kehilangan, gelisah kita. Kan? Kerana kita tak terasa, tak sapa kita ke situ. Tak sapa pandangan kita kepada hakikat yang memiliki Allah. Kita tak rasa kita. Kan? Itu beza tu. Beza makrifat tak sama. Itulah.